Sejak konflik yang kita hadapi ini mula-mula muncul akhir bulan Februari tahun 2028, kita bukan menghadapi satu situasi di mana harga ini dipengaruhi oleh kepercayaan ataupun faktor-faktor psikologi, tapi ia memang betul-betul satu situasi kami di mana kita perlu mendepani gangguan fizikal. Maksudnya pengeluaran mungkin ada, tapi penghantaran terganggu, dan faktor ini semakin kian jelas, dan hasil fenomena ini harga melonjak hampir $120 US setung. Laluan penghantaran utama terganggu, khususnya Selat Hormuz memang tetap terjejas. Laluan ini saya pilih untuk disebutkan kerana ini adalah satu laluan yang antara yang paling kritikal untuk dunia. Antara 20% minyak melalui laluan ini, hampir sama kadarnya dengan gas cecair. Dan gangguan di sini memberi kesan langsung kepada seluruh ekonomi dunia. Tak ada orang yang terlindung sepenuhnya. Kos penghantaran melalui Strait of Hormuz ini melonjak hampir 3 kali ganda. Premium insurance mencecah tahap tertinggi yang telah dilihat dalam masa 2 dekad lepas. Dan bukan hanya itu, mungkin ramai yang tak sedar yang melalui Strait of Hormuz ini bukan hanya minyak dan gas, tetapi barangan yang amat dan bahan yang amat mentah, bahan mentah yang amat penting seperti helium yang perlu untuk pembuatan semiconductor, dan juga baja yang seperti amonia dan fosfat yang diperlukan untuk kegiatan pertanian seluruh dunia.